Apakah hukum solat tahiyat masjid ketika bila sedang melakukan azan kedua solat Jumaat? Boleh atau tidak solat ketika azan? Jawabnya boleh. Kita mari nak semayang zuhur berjemaah sampai di masjid. Kita masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan. Kita nak semayang tahiyat masjid. Ada dua pilihan, okey? Kalau kita nak semayang juga, orang azan, kita semayang ke? Allahu Akbar. Sah. Mana-mana ada ustaz yang ngajar tak sah, jetik hidung. Nampak? Sah. Pilihan yang kedua, kita tak solat lagi, kita jawab azan dulu sambil berdiri. Lepas tu berdoa selawat, baru kita solat tahiyat masjid. Hukumnya sah juga. Mana afdal? Kita tunggu jawab azan dulu, habis azan baru semayang. Afdal. Melainkan azan kedua hari Jumaat. Kita masuk tu kan azan kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan kedua. Afdal kita semayang selalu ketika azan. Kenapa? Nak derah dengar khutbah. Ada beza tak situ? Seluruh azan melainkan satu saja. Azan kedua hari Jumaat, barulah afdal kita semayang ketika azan. Faham tak lagi? Azan yang lain afdal kita semayang selepas azan.